Dulu apa medium pembangkit semangat pejuang kemerdekaan? Puisi. Dulu puisi atau sajak bukan sekadar kata-kata puitis untuk orang tengah bercinta. Ia sebenarnya senjata, medium utama untuk bangkitkan semangat perjuangan pertahankan tanah air daripada musuh dan merdeka daripada penjajah. Bayangkan bila sajak dideklamasi di pentas berderau darah pejuang kita masa tu. Dicetakkan akhbar dan radio juga disiarkan puisi pembangkit semangat ni. Tapi hari ni bila sebut je tentang puisi Melayu kepada generasi muda, ramai yang mula pandang sepi. Kebanyakannya nampak puisi ni macam satu benda yang bosan. Bahasanya terlampau berat atau cuma wujud untuk dihafal demi jawab exam kat sekolah je. Kalau ada pun yang lalu kat media sosial sekarang, selalunya sekadar ayat-ayat cinta. Agak ralat bila difikirkan sebab nilai jati diri dan semangat dalam baris-baris puisi lama tu dah mula tenggelam dalam arus zaman. Kalau kita sendiri tak angkat semula, lama-kelamaan seni ini akan hilang macam tu je. Jadi apa kata mulai hari ini, sesekali kita ketengahkan puisi kita. Kongsikan baik-baik yang bermakna di media sosial supaya generasi muda dapat kenali dan kembali cintai warisan yang pernah menjadi pembangkit semangat juang nenek moyang kita dulu.